kita nak berjalan ke Julau, Sarawak. Yang mana Julau ni adalah tempat perkampungan dan juga sungai. Kita nak pergi sungai dekat area Julau. Okay, so kita bersama Miji. Ini orang Sarawak, dia yang akan bawa kita ke Julau. Are you okay, Miji? Okay. Okay, so nanti kita dah sampai Julau, nanti kita akan buat video. Ini jalan nak menuju ke Julau, daripada Sibu ke Julau. Ni adalah Pen Borneo. Pen Borneo yang diasaskan oleh Datuk Seri Najib Razak. Yang mana jalan ni dah siap lah. Okay, ni pemandangan di area jalan nak menghala ke. Kalau kita masuk ke Pekan Julau, ni ada Balai Polis Julau. Tempat makcik bekerja. So ni jalan menghala ke Pekan Julau. Dekat Pekan Julau ni ada sungai dan juga titik gantung. Nanti kita tengok titik gantung kat Julau. Cantik-cantik lagi rumah dia, design dia lama. Tapi kayu lah papan. Klinik Kesihatan Julau. Yes, kita sudah sampai Pekan Julau. Inilah Pekan Julau, guys. Pekan dia kecil saja. Dia sebelah kanan. Kedai minum dulu. Kita nak tengok kedai minum ada buka tak. Kita ni kalau berjalan kena minum, tak asal tak minum. Syarikat Seri Entabai. Besar. Sudah tutup ke petang. Yes, sudah tutup dah. Belum Banyak kali lah. tutup. Tu ni kedai dia. Yang biru ni. Kedainya sudah tutup. Ingat kita nak minum sini tapi sudah tutup. Ni ada kedai Cina. Pakcik-pakcik lepak. Ni kedai biru. Ya, bawah ni. Ni dah ada orang lain dah. Dulu nama dia Yula Food Court. Ni Yula Corner Cafe sekarang. Atas pejabat Ahli Parlimen Julau. Bangunan Julau. Ada tak jabatan pendaftaran ni? Boleh sini. Ikut lah, boleh je. Kita singgah beli air sebentar. Boleh pakai QR kan? Tak pasti lah. Nanti Boleh buat. Buka ni. Kita cari air dulu, guys. Jabatan pendaftaran negara Asal Julau. Betul lah. Kita nak cari air. Dewan Serbaguna Daerah Julau. Kita singgah ke kedai runcit. Boleh QR. Sini ke? Cek kedai ubat. Kita nak cari air apa? Ya, apa? Saya mau air Wonda. Ni. Ush, yang macam ni lah. Air apa tu? Soda. Air lama, botol lama. Sebelum pasang. Nak ke? Kan Melayu. Padahal saya nak kopi je, latte. This one. Tak nak. Kita ambil Wonda. Dah. Macam kita nak bayar dulu. Boleh QR. Ada ke roti-roti? Kita cek roti-roti dulu. Roti manis. Jajan dia.
Spoon. Okay, sekarang kita ke sungai lagi satu kat bawah. Rumah Mariam Nanga terlesak Sungai Matuk. Sungai Matuk. Mana sungai dia? Ni saya tak pernah pergi ni. Ni apa, kolam? Oh, sungai. Ikut jalan hiji. Mana? Ada pacat tak? Ada pacat tak? Uish. Jalan untuk turun dia mencabar sikit. Kena hati ni. Kita turun lagi guys. Ni pokok, tak tahu nak pokok apa. Wih, sejuk lah bawah ni. Sejuk. Ada mandi ni. Wah, bunyi sungai guys. Bunyi sungai dia. Licin ni. Baik. Wah. Ni boleh dulu, tapi dia susah kita kat dalam ni. Curam dah. Ni yang bertingkat. Ni kira dah sungai di ni kan? Surut? Ada belum? Ni air kat atas ni. Jom kita menjelajah. Sampang ni dah rosak dah. Push air dia. Jauh lagi ya? Kena buka slipper ni. Oh, licin. Oh, yo. Wah, sudah sampai. Dalam lah. Dia kalau dia titik dia betul-betul ada kayu, boleh nampak bawahnya. Nak try turun. Hati-hati tak licin. Oh, air dia sejuk lah. Ni dalam ke ni? Dalam ni. Kotor ni. Kotor. Ni titik dekat air ni. Ni kan? Kamera pasal mandi kat situ juga. Boleh je mandi kat situ. Wah. Best. Kamera kalau mandi sini pun tak dalam sebenarnya. Tak dalam ni, boleh nampak batu-batu lagi. Sana best. Sana lagi, jauh lagi. Ni berjalan lah. Jom kita masuk. Ui, sejuknya air dia. Tapi dalam lah ni. Dalam lah guys. Dia tak dalam sangat pun. Kamera sama di situ lah. Ada jalan ni sebenarnya. Ada boleh jalan. Sejuk. Air dia tenang. Hutan dia tenang. Air dia sejuk. Ni kalau cetek ni. Ni cetek best lagi ni. Ni tempat selalu landing mandi tu lah. Kalau ni mandi sini lah. Sana lagi. Sana ada lagi weh. Banyak lagi sana. Ada air terjun yang pendek je. Tak tinggi pun. Okay guys. Kita dah sampai sungai lagi satu. Air dia best tu. Sejuk. Sejuk air dia. Air dia sangat sejuk. Ni baru pas hujan dia dalam sikit lah. Plan tadi macam nak mandi. Kat dalam dia boleh nampak semua batu tu kan. Kan? Ni tempat relax tension, healing. Tempat dia macam okey lah, best. Cuma dia seram sikit, tak ada orang. Belum ni petang-petang orang mandi, budak-budak mandi. Budak kampung Sarawak. Bestnya. Okay, bye-bye. Kita menuruni cerun. Boleh lah lepak bawah tu. Letak kerusi kan. Ni dia air dia. Tapi air dia macam keruh sikit kan. Air dia macam keruh sikit. Air besar. Kalau dia tak besar, dia tak keruh macam yang kita dulu pergi tu. Gawai tu. Dia keruh ni, air besar. Boleh ni letak kerusi sini.
Wish, tinggi ni nak turun. Batu-batu. Air semalam baru hujan lebat. So dia basah sikit. Lecak. Air dia air dia tinggi lah guys. Air dia tengah tinggi ni. Kena pakai kasut ni. Tak boleh pakai slipper. Boleh kat situ? Letak kursi. Habiskan. Mandi best ni. Tapi dalam lah. Takutlah nak mandi. Dia bukan dia deras tu yang tak bagus tu. Ui, air dia sejuk oh. Sejuk. Sejuk airnya. Sejuk. Tapi air dia deras lah. Tu yang tak bagus tu. Takut nak mandi. Kita plan nak mandi tapi Air deras. air dia deras. Kalau tak deras boleh ni. So nak healing kat sini letak kerusi. Kita letak kerusi kat sini. Kita letak kerusi sini, makan-makan minum. Ayam. Ada makcik berkebun tu sana. Sana rumah panjang. Sebenarnya kita nak pacak kerusi kat bawah, tapi tak larat dah nak naik ni. Turun okey, nak naik dia penat, bengah. So kita pacak lah kerusi link kat sini. Meow. Tak nak dia makan. Yelah, bukan makanan dia. Dah ada makanan ni. Kurusnya. Hello. Meow. Beli jajan pergi. Orang pula. So kita lepak sini. Lepak sambil menikmati keindahan alam. Ni kita ada beli jajan sikit. Dalam tu makanan suci. Tu. Bestnya lepak sini. Kalau nak dilanjut. Meow meow. Tu seekor lagi datang. Lapar dia. Cantik mata dia warna biru. Takut. Spot healing. Kenapa kau suara orang macam tu? Yang ni pun macam tu juga. Sakit tu. Macam korai. Dia tak sihat. Sama Wanda. Wanda bila nak taja saya. Meow makan. Lapar dia. Kamilnya. Mata dia biru.